Korang tahu tak guys, function-function dekat Daiwa, contohnya macam SV dan Shimano ada DC, sebenarnya diorang punya point dia sama je guys. Tujuan dia masih sama guys. Dia tak nak bagi korang kusut, nak bagi korang longkas, nak bagi korang senang lah, senang cakap kan. Jadi kalau korang nak beli mesin Daiwa ataupun Shimano, korang kena tahu feature-features apa yang ada dekat mesin ni guys. Contoh kalau korang beli Daiwa, make sure korang beli dekat Daiwa punya mesin tu ada tulis SV. SV guys, nampak tu SV. SV. Ni pun tak silap ada SV. Apa tu SV? SV ni guys, magnetic brake yang kurangkan korang punya bihun, ataupun dia tak bagi korang bihun lah guys. Magnetic brake dia. Jadi korang nak baling longkas jauh pun senang, korang punya tali pun tak kusut, korang pun tak serabut kepala guys nak settle-settlekan bihun tali tu. Jadi ini Daiwa. Kalau korang nak beli Shimano pula, Shimano ada features DC. Korang tengok dekat sini, DC tu. DC ni yang bestnya guys, satu sebab bunyi lah. Yang kedua, features DC ni dia tak nak bagi korang punya tali ni bihun. Bila balingan korang baling tu bunyi zing tu, sebenarnya tu itu bunyi braking dia guys. Bunyi brake. Contoh kalau korang tukar kereta kan, korang tukar kereta, korang beli kereta lepas tu tukar brake. Korang punya brake tu kepada Brembo. Lebih kurang macam tu lah. Ni lebih kurang macam SLX Brembo macam tu guys. Dia punya braking memang mahal. Harga yang mesin-mesin Shimano yang ada di sini kebanyakannya hampir nak dekat 1000 juga guys. Jadi dekat sini aku ada mesin-mesin second hand yang korang boleh tengok. Ini Shimano, kita ada SLX DC 151. Lepas tu aku ada Curado DC 151, ada 2 biji dekat sini. Satu kita ada 151 XG ratio 851. 851. 851 dan kita ada ratio 151 XG ratio 741. Yang ini kalau korang nak buat main kolam memang sesuai. Yang ini nak buat main haruan ke, nak buat main toman memang cun. Yang ini Shimano. Lepas tu kita ada Daiwa. Daiwa ni pun cun juga guys. Kita ada Daiwa Tatula size 150. Yang ini tahun 2024 guys. Tahun 2024. Ni besar guys. Nak buat main kolam masin boleh, nak buat main toman pun boleh. Lepas tu yang sebelah ni Tatula SB 103. Yang ini ramai orang cari ni. Ini tahun 2020. Handle dah siap-siap tukar dah. Handle dah tukar. Ini pun sama juga dah tukar handle. Ini pun tak silap Daiwa Tatula 103 juga guys. Jadi untuk harga guys, aku tunjuk Shimano dahulu. Kita ada SLX DC 151. Aku tunjuk harga dan condition lah. Untuk condition 151 DC ni, ratio 631 ni, yang ini condition dia boleh kata lebih kurang 9/10 guys. Memang sangat cantik lagi. Cuma handle ada dent sikit. Tapi harga boleh nego guys. Ini harga dia. Kita pun boleh post satu Malaysia. Kalau korang nak datang kedai pun boleh. Yang ini siap dengan kotak. Ni first. Harga dia 5 rad, boleh diskaun lagi. Lepas tu kita ada Curado DC 151 XG ratio 851. Ini harga dia. Tu 73. 73 boleh diskaun lagi. Kalau korang nak diskaun, nak minta nego lah kan, harga kan, korang boleh terus DM kita. Lepas tu sebelah dia ni kita ada 151 XG ratio 741. Ni harga dia guys, 610. 610 je harga dia. 610, tak ada kotak, harga boleh diskaun. Ini Shimano. Kalau Daiwa, kita ada Daiwa Tatula SVTW 103 tahun 2020. Tu harga dia guys. Cun-cun punya guys. Harga dia memang aku nak bagi offer dekat korang. Promo punya. Untuk raya ni, korang boleh pakai mesin Daiwa yang baik-baik punya. Harga murah. Yang ni 45, boleh diskaun lagi. Lepas tu sebelah dia ni, kita ada 103 juga. Yang dia dah panjang ni. Ni, yang dia panjang. Sedap sikit, cranking padu. Ni guys harga dia. Dapat jajan sekali. Tapi ada cacalah halus je lah. Harga boleh diskaun lagi. Kalau baru mungkin harganya lebih daripada 8 macam tu lah. Dan last sekali kita ada Daiwa Tatula SB TW 150L tahun 2024 ratio 631. Ni guys, harga dia 550. So kalau korang berminat, korang boleh terus DM kita. Alamat dekat atas, datang kedai je. Kita pun boleh post satu Malaysia. So macam biasa, apa-apa korang order je. Dan kami juga menerima track in race dan road. Sekian, terima kasih.